guys, hari ni aku dekat Muzium Negara. Aku baru sampai. Hari ni aku nak explore apa yang ada dekat Muzium Negara. Sebab aku cuti dan ada masa senggang, so aku pergilah. Dah lama sebenarnya aku tak pergi Muzium Negara. Dah few years. Last aku pergi zaman aku belajar, aku rasa kan. So hari ni aku rasa nak mengimbau balik apa yang ada dekat Muzium Negara. Let's go. Aku sebenarnya tengah cari dia punya kaunter tiket kat mana. Aku pun dah lupa. So sekejap lagi aku rasa aku tanyalah abang guard kat depan ni kan. Sekarang aku ada dekat galeri A, iaitu galeri yang menceritakan tentang sejarah awal negara kita. Kat sini, pengunjung boleh melihat bagaimana muka bumi terbentuk dan bagaimana kehidupan manusia bermula ribuan tahun dulu. And apa yang menarik, galeri ni juga memaparkan pelbagai artifak serta evolusi alat batu yang digunakan oleh masyarakat zaman Paleolitik. Aku rasa salah satu tarikan utama kat sini yang paling best sekali adalah replika manusia perak ataupun Perak Man. Korang tahu tak, rangka manusia tertua yang hampir lengkap ditemui di Asia Tenggara. And penemuan ni dianggarkan berusia sekitar 10,000 sampai 11,000 tahun and ditemui dekat negara kita sendiri. Bila aku tengok artifak-artifak dekat hadapan aku ni, memang susah nak bayangkan bahawa satu masa dulu manusia hidup hanya dengan peralatan asas yang diperbuat daripada batu. Tapi daripada kehidupan sederhana itulah bermulanya perjalanan panjang tamadun manusia sehingga menjadi seperti yang kita kenali hari ini. Seterusnya, aku masuk pula dekat galeri B. Dekat galeri B ni, kita nak menelusuri sejarah kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah berkembang di seluruh Nusantara. Dekat galeri ni, dia menceritakan bagaimana tamadun Melayu berkembang melalui pelbagai kerajaan yang wujud di semenanjung tanah Melayu dan juga Kepulauan Borneo. Ia menjadi bukti bahawa rantau ini satu ketika dulu merupakan pusat perdagangan, kebudayaan dan pemerintahan yang penting. Dekat sini juga ada dipamerkan patung Avalokiteshvara, salah satu koleksi bersejarah yang sangat bernilai sehingga diiktiraf sebagai artifak warisan kebangsaan pada tahun 2009. And aku rasa bahagian yang paling menarik aku adalah kisah tentang Kesultanan Melayu Melaka.
Melaka bukan je terkenal sebagai pusat perdagangan antarabangsa, tapi menjadi simbol kegemilangan tamadun Melayu Islam dekat rantau ni. Bila tengok tinggalan sejarah macam ni, aku rasa sedar yang sebelum wujudnya Malaysia seperti hari ini, rantau Nusantara kita ni sebenarnya telah memiliki sejarah ketamadunan yang panjang, kaya and penuh dengan pengaruh dari berbagai budaya dan kepercayaan. Perjalanan sejarah di Muzium Negara kita diteruskan ke Galeri C. Dekat sini, dia paparkan era penjajahan kolonial di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dekat sini, kita dapat tengok macam mana kuasa-kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun pernah datang dan meninggalkan kesan yang besar terhadap negara kita. Penjajahan bukan sekadar tentang penguasaan wilayah. Ianya turut membawa perubahan kepada sistem politik, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat ketika itu. Antara koleksi yang menarik perhatian aku adalah replika bunga emas. Bunga emas ni adalah ufti yang pernah dihantar oleh Raja-Raja Melayu di utara Semenanjung kepada Raja Siam. Sejarah negara bukanlah satu yang berlaku dengan mudah. Ianya melalui pelbagai cabaran, pengaruh luar dan perubahan zaman sebelum akhirnya membentuk identiti Malaysia yang kita kenali macam hari ni. Perjalanan sejarah negara di Muzium Negara membawa aku ke Galeri D, sebuah galeri yang menceritakan tentang perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Dekat sini, aku dapat tengok macam mana semangat nasionalisme mula berkembang dalam kalangan rakyat, pelbagai kaum yang bersama-sama memperjuangkan masa depan negara. Walaupun datang daripada latar belakang dan fahaman politik yang berbeza, mereka berkongsi satu matlamat yang sama, iaitu kebebasan dan kemerdekaan. Antara koleksi yang penting yang dipamerkan kat sini adalah salinan asal watikah pengisytiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebuah dokumen yang mempunyai nilai sejarah yang amat besar kepada negara. Kalau tengok setiap gambar, dokumen dengan artifak dekat galeri ni membuatkan aku sedar yang kemerdekaan yang kita nikmati hari ni bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ianya hasil pengorbanan, perpaduan dan usaha generasi terdahulu yang telah membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang kita kenali hari ini. Berjalan dekat Muzium Negara ni bukan sekadar melihat artifak lama. Ia mengingatkan aku bahawa setiap perkara yang kita nikmati hari ini mempunyai cerita panjang di belakangnya. Dan mungkin memahami sejarah adalah salah satu cara untuk kita lebih menghargai masa depan. Dah settle aku explore Muzium Negara hari ni. Banyak juga benda baru yang kita boleh belajar kalau kita pergi muzium ni. Dekat belakang KL Sentral je kan. So kalau ada time, bolehlah you all pergi. Kalau tak tahu nak pergi mana ke apa ke kan. Memang syok lah, best. Ada 4 galeri utama dan 4-4 ni memang betul-betul banyak information lah yang kita boleh dapat. Macam galeri yang aku pergi ni tadi, dia nama galeri dia Malaysia Kini. So apa perkembangan Malaysia selepas kita merdeka sampailah ke hari ni ada dipamerkan kat situ. Contoh macam kejayaan-kejayaan negara kita yang kita dah capai, and banyak lagi nanti korang tengok lah. So aku nak gerak balik dulu. Jangan lupa like, komen dengan subscribe.
Kita jumpa di next video. Bye bye.